Dekat rumah Masya Milan dengan tim Hening Rindu tengah membuka puasa bersama-sama. Nampak? Welcome to my crib. Dalam bilik ni, orang kata bilik ni memang tempat di mana juara, sang juara praktis. I sebenarnya dah nak give up actually puasa ni. Halo, so Ramadan yang ke-24 saya akan masak kurma. Saya akan masak kurma Ramadan ke-24 sebab hari ni malas nak keluar bazar, penat. Mungkin saya akan keluar bazar hujung minggu ni untuk last kali je. Tapi for now saya akan masak kurma. Okey lah, saya dah tengah prepare semua bahan-bahan ni. Saya tengah prepare semua bahan-bahan yang dah diperlukan. Okey lah, takkan tunjuk sangat lah benda masak sebab proses yang lama. Macam biasa kita goreng bawang dulu. Okey, saya dah start. So nanti saya tunjuk lah saya akan tunjuk the end product saja. Dah siap pun ayam kurma saya. Dah habis. So ya, dia ada cili padi sikit. Saya buat pedas-pedas. 24 hari saya telah berpuasa, tak pernah miss satu hari. So saya untuk hari ini saya berjaya juga berpuasa. So macam saya buat tadi ada letak sambal belacan sikit, ayam kurma, lepas tu terung lah. Terung bakar, terung goreng. Okey, sama berbuka Ramadan yang ke-24. Settle. Untuk Ramadan yang ke-25 saya akan berbuka puasa bersama tim Hening Rindu. Okey, sekejap sekarang dekat rumah Masya Milan dengan tim Hening Rindu tengah membuka puasa bersama-sama. Nampak? Welcome to my crib. MTV. Salah channel. Masuk air je ni. Jom kita tengok makanan apa yang Masya ada. Jom. Okay. Tak nak makan nasi lah, makan lauk je nanti. Sangat ni. Tak boleh. Lawan. Mana perut flat. Tak makan nasi. Tak makan nasi dah. Solat je. Dah ni mata. Apa ayam? Itu daging. Ini apa? Ayam. Ini lamb. Rasa lemon. Sap. Wan, kau puasa penuh kan? Penuh, alhamdulillah. Tak, aku ada 3 hari tak. Sakit. Okey. Itu dia baru kan? Jujur. Kalau sakit apa? Lamb ni jom. Apa lagi kita ada? Sayur. Kampung dulu ni lah. Kalau makan buah okey kat lagi ada orang sayur buah tak makan. Susah kan dia? Jam nanti. Dia tak ada vitamin yang tak kan? cukup tak balance. Ini namanya Syaila, bos saya. Bos saya tengah tak berpuasa untuk semua orang. Peminat rasa. Jom. Masa kau kena lagi keluar rumah daripada duduk dalam rumah. Kau nak kena mundur keluar. Lagi kau keluar tu. Kau masa ni tak. Kita try ke? Masya buat Dia cocktail. Macam fruity sikit. satu kampung ni. Jen, hai. Everybody on phone. I'm not on phone. Come on, go on, still be. You don't know what you're shooting. Okay, I can see. Lihat. Kau nak tengok Masya makan apa tak? Jom. Makan kan sekarang? Looks small because the plate is big, but it's actually very big. What am I trying to say? What's what trying to say? I don't know. Sudah mana? Kan? Menu special. I tahu. Kami ingin mengucapkan Belum lah.
Lah. Apa kita? Raya di perantauan. Rumah aku jadi korang yang kena kata tu kami mengucapkan. Macam mana? Kami ingin Volume tinggi sikit. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Lahir dan Batin. ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Lahir dan Batin. Terima kasih kerana menjemput berbuka puasa dengan tim Hening Rindu. Bisa Pak, bisa. Bisa? Oh, bisa. Thank you for inviting. Terima kasih ya. See you again. Raya nanti dah. Ha? Okey. Ni undang Aidil lagi Aidil. ID tak boleh punya. Cepat, jom. Okey, masuk. Jom kita tengok apa ni. Mana Puan Syairah? Okey, kita nak masuk dalam bilik ni. Orang kata bilik ni memang tempat di mana juara, sang juara praktis. Oh, jom. Inilah bilik dia. Oh. So, lepas tu swimming pool. Cantik ya? Ya, sebab kalau tengok review ke, tengok movie ke apa semua kat sini. Dia praktis kat sini. Ini dia panggil lebay. Lebay yang setting ni semua ni. Kau pun praktis kat sini ya? Oh. Tahu lah. Lepas ni swimming pool lah? Okay, bye Masya. Bye. Thank you. Terima kasih. Thanks for coming. Bye. Dia masuk air sikit normal. Selamat Raya. Kita tak tengok movie nanti ya. Okay, let's please. Ya. Bye Masya. Thanks Masya, Selamat Raya. Love you more. Huh? Actually, inside is very, this one very, I saw. very apa? Like inline. If you see the Tak apa, nanti raya kita buat house tour. Jom, nak tengok motor ID jap. Jom kita survey motor jap. Jiwang sial. Radio lah. Jiwang sial. Jat, masukkan Ni tengah hasut, nak hasut aku beli ni. Jom, Jat. Masukkan. Cuba start. Sini reducekan dia yang bunyi sikit. Lama ni tak naik motor ni. Cepatlah sekali. Halo, so lepas berbuka puasa dengan Masya and the gang, so saya sekarang berada di kampung baru lagi. So sekarang Ramadan yang ke-26. So hari ni tapi bukan nasi lemak lah. Hari ni nak try makan benda lain sikit. Mungkin nasi campur ke. Mana? Nak try? Nasi kambing bakar, jom. Hari ni kita try nasi kambing bakar. Try nasi kambing bakar. Ini besar sate dia. Sedap. Ini sate. Nak bungkus? Boleh? Okay, jom. Cashier order. Nanti dia ni buat bil. Kambing bakar macam mana? Mana? Okey. Boleh? Try satu set. Hari ni nak try kambing bakar. Dia bakar. Besar tu. Meriah bunyi ni. So, pintu gerbang kat depan ni, kedai dia belah kiri ni. Oh, banyak lagi jual mercon. Sekarang jam pukul 1. So, ya.
orang tak ramai lagi lah. Lagi pukul 3 masih ramai gila untuk sahur. Macam hari tu saya datang. Oh, dia ada ikan bakar petai. Siapa yang suka ikan bakar petai boleh datang sini ya. Ikan bakar petai. Jom kita tengok ikan dia. Okay, terdapat satu kambing. Oh, besar. Okay, so nak balik lah rumah untuk bersahur. Anyway gang, I actually dah ni lah Ramadan yang ke-26 tadi yang cakap. I sebenarnya jangan tengok trafik jap. I sebenarnya dah nak give up actually puasa ni sebab dah penat. Sebab I bukan saja menahan lapar atau dahaga. I tak keluar bersosial, I tak pergi mana-mana pun. I memang duduk rumah, kerja, buka puasa, sahur, buka puasa, sahur, buat konten untuk I punya vlog ni, untuk jurnal I. Tapi itulah, dah beberapa hari lagi tinggal. So I fikir macam, no, I think I can still do this. Why give up? Another few more days. Okay, tak apa, saya cuba. Ini view tepi sikit daripada Kampung Baru. Okay lah, malam. So hari ni tak ada busy sangat kan. Oh, kambing ni tak tahu rasa sedap ke tak, boleh try. Sate ni dia gemuk-gemuk tau. Yang kuah dia kering. Okay, so kita akan sahur ini. Okay, bye bye. Okay, lulus, boleh lah. Not bad. Selamat berbuka Ramadan yang ke-26. So tak masak lah ini, cuma beli je lah. So tiring cencaru dengan tu. Alright, Ramadan yang ke-26 done. Ramadan yang ke-27 saya akan bersahur dekat Bunga Raya Nasi Lemak. Dah lama tak datang sini. So ya, ni kedai dia. So dia dekat Wangsa Maju actually. Nasi lemak ayam dengan tu. Gang, I sekarang dekat The Curve. So bila sampai The Curve, I jumpa sesuatu benda yang dah lama I tak nampak dah actually. Benda dia call bus mini. Ni dia. Jom aku nak naik dulu. Nak test naik zaman dulu bus ni. So this is the bus mini yang zaman dulu. Oh my god, nampak panik pula. Kecil gila. Jom untuk bus driver. Itu je lah nak tunjuk. Sebab Adalan datang Curve tengah cari. Actually I tengah mencari duit raya nak tukar. So kita pergi bank, beberapa bank, tapi semua tak ada. Itulah akibat bila kau buat benda semua last minute. Ramadan yang ke-27 saya kembali balik dekat Bazar Taman Tun Dr. Ismail TTDI. So tapi kali ni saya tak ada challenge, saya tak ada apa-apa. Saya datang nak beli ayam percit dengan also putu piring. This siapa cakap dah dekat raya semua orang balik kampung? Masih ramai gila dekat pasar Ramadan ni. Masih ramai gila dekat pasar Ramadan ni. Saya rasa saya tengah cari potong piring lah itu. Sebab hari tu saya tak dapat kan. Ok, saya rasa saya dah jumpa potong piring lah kat mana. Jom. Tak tahu ada lagi ke tak. Jumpa juga potong piring saya. Hi, give me potong piring 5 ketul. Okay. Thank you.
Alright. So I have finally found myself a putu piring. Woohoo! Okay dah, dah dapat putu piring. Dah dapat ayam percit. Dah settle. Tapi untuk raya, untuk Ramadan yang ke-27, ramai juga orang masih. So Ramadan yang ke-27, saya akan berbuka dengan ayam percit. Ambil kau. Nampak? Satu hari daripada hari tu saya cari ayam percit. Bukan itu saja tau. Hari tu ingat tak masa saya pergi TTDI, so saya tengah cari kan, hanya dah ada RM30. Saya finally dapat air punya putu piring. Putu piring ni tapi tu lah. Dapat juga makan putu piring ni dengan ayam percit air. 27 hari saya berpuasa. Wow, my god. Okay geng, untuk Ramadan yang ke-27 done. Ramadan yang ke-28, sekarang saya berada dekat Bazar Shah Alam. Okay, daripada hari tu saya datang Bazar Shah Alam tak jadi. So hari ni second last day ya berpuasa. So kita tengoklah tempat-tempat Shah Alam, tengok ramai tak orang. So far gerai masih banyak. Okay, nak beli satu lah. Sedang kecoh-kecoh, sedap-sedap, kita try dah kita. Lem. Okey lah, ini dia sama Chef Amar kat sini. Saya rasa banyak orang dah interview dia kot. Oh, buat? Sagu gula Melaka. Sagu gula Melaka. Oh, sagu gula Melaka. Jom tengok sekejap apa yang ada. Ayam madu. Orang dah tak ramai sini kan? Banyak dah balik kampung. Tapi niaga kosong-kosong tak? Tapi best lah, empty. Ni orang KL ni semua. Nampak street tenang lah. Ni semua saya suka orang-orang KL lagi ni kot. You kan buy murtabak? I don't eat murtabak bagi tu kan. Saya tak makan murtabak, tapi boleh try lah. Okey, dapat satu murtabak, kita try. Adik aku ni nak try je. So jalan-jalan dulu lah, tengok sini tengok kawasan dulu. Alah, kau semua tahu Fafah. Where's your main meal? Buy lah. Oh, this one like nice lah. Kambing. This one nice. Nasi kambing grill weh. Ayo. Try. Salut. Apa yang ni kali? Gua masak bang, ni dah masak. Okey. Berapa ni? Berapa 17 lah? 17 ringgit okey, soon. Besok ada lagi dah ke dah balik dah tak ada? Kita tanya lah. Kau ada lagi? Oh, besok ada lagi? Oh. Kita ingat hari ni dah tak ada, try luck datang lagi, ada lagi. Baliknya berair kat KL lah. Berair kat KL lah, balik. Balik lah. Ke 17 ada penimbang bagus. 150 gram. Berapa? 150 gram. Oh, 150 gram. Okey. Yang ni belum masak. Yang ni yang dah masak. Okey, yang dah masak. Okey, jom jalan. Tengok apa yang ada lagi. Fried chicken. Ada banyak air sama tadi.
Hai. Saya rasa macam nak minum air tebu lah. Saya rasa macam dapatkan air tebu yang bungkus. Sebab nanti saya nak pergi kedai motor jap. So saya tak boleh ambil yang dah ada ais, nanti cair. Tengok jualan nanti apa jap. Tak tahu nak suruh kau minum, kau beli air tebu. Apa? Nanti dia tu. Kan dia boleh pilih tak dia. Ni kita tahu ya. Sebungkus ada ni kan. Oh. Don't buy botol kan. Don't buy ais lagi cair. Ya. Buy this one. Berapa ni? RM5. Take 2 je. Boleh ambil 2 je lah. Sudah habis ni last call ke? Besok ada besok. Oh besok lagi? Dia sampai tu. Ni semua beraya KL apa ni? KL. Oh patut lah. Ayah kan dah tutup tadi, saja datang try lah. Ada juga ya? Dah lama lah tak minum air tebu kan. Masa adik aku ni banyak? A lot? Oh. Kita orang shopping dekat Bazar Shah Alam 2 hari tenang. Tak ada orang. 28 38 ya? Ya? 38? Okey lah. Sini pun ada lamb shank lah. Nampak ni. Mungkin sebab kita orang awal kot. Ada kuih koci pula. Oh ya, ada mana? Tak apa. Mudah kata. Kuih koci ya. Tengah ke? Sudah lepas. Itu aja. Ha? 10 lah. Berapa? 3.10. 3.10. 3.10 ah. Ada ni. Ya kan? Tengah. Caramel. Ni apa bang? Nasi lemak? Oh. Ha? Telur separuh. Oh, telur separuh. Okey. Terima kasih. Tuan Omar. Okey, itu je rasa. Kita dah beli Chef Ammar sikit, dah beli air tebu, dah beli few makanan dan dah nampak kopi. Panggang chicken. Okey, kita akan beransur bergerak daripada Bazar Shah Alam. Macam saya cakap tadi, mungkin sebab air awal, so dia tak ramai orang, baru pukul 3 lebih kot. So okey lah, kita berjumpa lagi last Ramadan Bazaar. Saya akan datang hari ni. Ciao. Halo geng, so sekarang Ramadan yang ke-28. Saya baru balik daripada beberapa tempat. Salah satu tempat adalah daripada Bazar Shah Alam. So saya berjaya nak pergi situ. Tetapi saya dapat juga beli Chef Ammar punya nasi biryani. So nampak ni. So saya beli sekali dengan lamb shank ni. So dan also air tebu. Mari kita tunjuk dia sekejap. Ni dia. Nampak tak? Gelap sikit lah. So ni satu lamb shank. Telur ni aku rasa dalam harga 40-45 ringgit ni. Dengan air tebu satu. Alright, so selamat berbuka. Dan berjaya lagi berapa satu hari lagi lah. Yeah.